Rajah menunjukkan sisi 4PQRS. Titik R terletak pada paksi Y. Daripada rajah yang diberi, persamaan RS ialah Y sama dengan 2 dan koordinat Q ialah negatif 2, negatif 1. Persamaan garis lurus PS ialah 2Y sama dengan 5X tolak 21. Cari persamaan garis lurus PQ dan koordinat P. Titik T terletak dengan keadaan jaraknya dari titik S sentiasa 5 unit. Cari persamaan lokus T. Pertama sekali, untuk mendapatkan persamaan PQ, kita perlu mencari kecerunannya terlebih dahulu. Memandangkan garis PQ dan PS adalah berserenjang antara satu sama lain, hasil darab kecerunan mestilah negatif 1. Jadi kita diberi persamaan PS ialah 2Y sama dengan 5X tolak 21. Jika kita bandingkan dengan Y sama dengan MX tambah C, jadi kita boleh mendapati kecerunan PS ialah 5/2. Gantikan kecerunan PS dengan 5/2, maka kita akan mendapat kecerunan PQ ialah negatif 2/5. Sekarang kita akan menggunakan rumus Y tolak YQ sama dengan M darab X tolak XQ. Maka gantikan kecerunan dengan negatif 2/5. XQ ialah negatif 2 dan YQ ialah negatif 1. Okey, X tolak negatif 2 ialah X tambah 2 dan Y tolak negatif 1 ialah Y tambah 1. Cuba selesaikan. Kita bawa positif 1 ke sebelah kanan jadi negatif 1. Maka kecerunan garis lurus PQ ialah Y sama dengan negatif 2/5 X tolak 9/5. Seterusnya, untuk mendapatkan koordinat P, kita boleh lihat bahawa titik P adalah titik persilangan garis PQ dan PS. Jadi kita akan menggunakan kaedah penyelesaian serentak. Akan masukkan persamaan PQ iaitu Y sama dengan negatif 2/5X tolak 9/5 ke dalam persamaan PS. Okey. Untuk memudahkan pengiraan, kita akan darab dengan 5 supaya tidak ada pecahan di situ. Okay, dan kita selesaikan. 2 darab negatif 2X tolak 9 akan menjadi negatif 4X tolak 18. Jadi kita susunkan supaya kita boleh menjadikan X sebagai perkara rumus di situ. Jadi kita selesaikan untuk mendapatkan nilai X iaitu 3. Seterusnya kita akan gantikan nilai 3 ini ke dalam persamaan PS supaya kita boleh mendapatkan nilai Y pula. Okey, dan kita cuba selesaikan. Jadi kita akan mendapat nilai Y ialah negatif 3. Maka koordinat P yang dicari ialah 3, negatif 3. Seterusnya kita perlu mencari lokus T. Sebelum itu kita perlu mendapatkan koordinat S. Okey, kita boleh lihat titik S ialah titik persilangan garis RS dan PS. Okey, persamaan RS ialah Y sama dengan 2. Dan persamaan PS ialah 2Y sama dengan 5X tolak 21. Jadi kita akan gantikan Y sama dengan 2. Jadi kita akan masukkan Y sama dengan 2 ke dalam persamaan PS supaya kita boleh mendapat nilai X di situ. Okay, nilai X ialah 5. Maka koordinat S ialah 5, 2. Sekarang kita akan fokus kepada titik S. Okey, jadi jadi koordinat S ialah 5, 2. Okey, katakan koordinat T ialah XY dan jaraknya sentiasa 5 unit daripada titik S. Maka lokus T adalah berbentuk bulatan seperti bulatan berwarna merah ni. Okey, jadi kita tahu jarak TS adalah sentiasa 5. Jadi kita gunakan rumus untuk jarak iaitu punca kuasa 2 XT tolak XS kuasa 2 tambah YT tolak YS kuasa 2. Gantikan koordinat S di situ iaitu 5 dan 2. Okey, kita akan bawa punca kuasa 2 ke sebelah kanan jadi kuasa 2 di situ. Okey, X tolak 5 kuasa 2 menjadi X kuasa 2 tolak 10X tambah 25. Y tolak 2 kuasa 2 menjadi Y kuasa 2 tolak 4Y tambah 4 dan 5 kuasa 2 ialah 25. Sekarang kita boleh masukkan positif 25 di kedua-dua belah.
Jadi, kita boleh susun semula untuk mendapatkan locus T, iaitu X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tolak 10X tolak 4Y tambah 4 sama dengan 0. Jadi ini adalah jalan kira bagi soalan ini.